ini adalah aku dalam server Hitman SMP. Dan ini adalah farm kelp aku. Dan ia cuma dapat 1,500,000 per jam. Jadi aku memutuskan membuat pumpkin farm yang lebih efisien. Kalau aku jual satu pumpkin, aku akan dapat 1,000 per satu pumpkin. Dan itu sangatlah worth it untuk aku yang miskin ini. Jadi lepas siap, aku akan tengok berapa banyak aku dapat duit masa aku buat pumpkin farm ini. So tunggulah apa lagi, enjoy the video. Dan ya, ini adalah aku punya farm. Dan selama 1 hari penuh aku main dekat server ni, cuma ada 22 juta. Bayangkan 22 juta. So marilah kita buat farm to egg. First, aku kena beli banyak lagi blok, sebab kita tak cukup. Nah, so marilah kita build. Let's go. Okay guys, aku sudah siap buat farm pumpkin guys. Ya, walaupun kecil tapi ya, bolehlah menjaga pendapatan sebanyak 2 million per jam. Ya. So marilah kita FK. Setelah aku AFK dalam 20 minit lebih, dan aku dah on semua aku punya farm ni. So mari kita tengok berapa banyak duit yang aku dapat. Aku rasa sikit cok, farm aku pun kecil-kecil siap. Okay, kita mulakan dengan farm cap dulu. Okay, cap ni aku dapat banyak ni. Ya, so sebenarnya aku dah dapat banyak lagi, satu chest penuh. Cuma aku masukkan kat sini, and dia jadi cap, apa dried cap. Ya, aku boleh gandakan lebih banyak. Okay, so mari kita ambil, and then kita slash sell. So kita akan jual. Bam, 100,000. Sell. Bam, 800,000. 100 dalam 200,000 untuk cap biasa. Kalau cap yang goreng ni, ya aku dah dapat dalam banyak ni, 2 chest. So mari kita ambil sedikit, kita buat cap block. Bam, 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 bam. Lalu kita masuk ke order. Lagi cari paling mahal dulu. Blok paling mahal. Okay, ini ada 1.5k. Kalau aku jual dekat sell dapat 1k saja. So aku rasa dekat sini lebih worth it. Let's go. 1 miliar. Betul cak, 1 miliar. Anjir. Okay, damn. Kita dulu. Ya, pumpkin. Wait.
pumpkin paling lama, paling banyak dapat duit, tapi dia yang paling lambat. Mungkin sebab aku buat kecil kot. Korang tengoklah tu. Besar ni siap. Besar ni cok. What the hell. Hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Anjay. Okay, so ya, kita sell je lah. Sell 30,000. Bam. 70,000. Dan ya, mungkin sampai di sini saja video aku pada hari ini. Ya, sampai sini sajalah. Sebabkan ya aku AFK cuma 20 minit. Sebanyak 1 million per 20 minit guys. Ya, itu adalah amount yang sangat sedikit, tapi worth it guys. Sebab oh my god, pumpkin tu kalau aku buat besar lagi boleh paling kaya aku. Tapi sebab aku malas buat besar-besar, so mungkin aku akan upgrade pumpkin tu supaya dia besar nanti. Maybe aku tak record ataupun aku live stream. So thanks for watching guys. Have a nice day and bye bye.